Disebabkan usus ini dikira sebagai enjin ataupun otak kedua, so sangat penting untuk kita kekalkan usus kesihatan ini pada tahap yang baik. Antara ciri-ciri kita dapat tengok daripada corak pembuangan najis anak. Nombor 1, haruslah teratur. Lebih kurang macam sekali setiap hari ada, dan najisnya lembut, tidak terlalu keras macam tai kambing, ataupun terlalu cair dan tidak terlalu kerap. Kalau 5-6 kali pun dah kira terlalu kerap. 1-2 kali tu dah cantik. Masalah perut juga, ada yang kata macam kambung, masuk angin, sakit perut pun dikira sebagai salah satu ciri-ciri usus yang tidak sihat. Dan apabila satu sistem digestion tu sihat, dapat menyerap zat dengan baik, ia akan membantu anak-anak tu untuk tidur yang lebih lena, lebih nyenyak, berkualiti. Dan bila mereka dah dapat tidur yang lebih baik, apa jadi ke anak? Lebih tenaga dan lebih aktif. Cergas, dapat bermain dengan aktif dan belajar pun lebih baik fokus. Last sekali, apabila semua ni tidur elok, makan tidur, dapat buat aktiviti yang baik, so kita boleh nampak mood anak pun happy, ceria, dapat dilihat mereka membesar dengan baik daripada segi berat dan juga tinggi. Betul. Kalau perut tak selesa, jadi anak jadi tantrum, berperangai dan sebagainya. Bukan kita pun sampai dah ada istilah hangry. Jadi angry bila hungry kan.